Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, welcome back to our podcast bersama saya kali ini, Hafiq Samad. Hari ini seperti biasa kita akan bincangkan topik-topik yang cukup menarik dalam podcast kita. Cumanya hari ini biasanya topik ini saya rasa ramai orang bincangkan tentang TVET bukan lagi pilihan kedua. Kita tahu TVET ini sekarang ini bukan lagi menjadi orang kata benda yang asing dekat Malaysia ni. Jadi kita perlu beri penekanan dan kita perlu bincangkan kenapa TVET ni bukan lagi menjadi pilihan kedua tetapi boleh menjadi pilihan dominan kepada anak-anak muda kita. Sebab sekarang ni masa depan anak muda adalah bergantung kepada TVET juga. Jadi untuk membincangkan perkara itu, saya akan bersama dengan panel kita iaitu Dr. Kamaruzaman. Tadi saya borak dengan Dr. Kamaruzaman tentang nak panggil apa ni sebenarnya Dr. Kamaruzaman. Dia cakap dengan saya panggil dia Dr. Kezak. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Sihat, warahmatullahi Doktor? wabarakatuh. Alhamdulillah. Daripada mana dan hari ini first time ke sampai sini Doktor? Ke bangunan ni first time, tapi ke Karangkraf ni bukan first time lah. Bukan. Saya daripada Cyberjaya tadi. So macam mana? Dah makan sihat Doktor? Alhamdulillah dah makan. Dah makan Alhamdulillah. Sarapan apa tadi? Cuma hari ni gigi kurang bagi kerjasama. Alamak. Gigi kurang bagi kerjasama tapi boleh cakap lah. Boleh cakap. Boleh cakap lah. Doktor, kita nak cerita tentang TVET ni Doktor. Tentang Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia, SPKM. Bukan lagi pilihan kedua. Masa depan anak-anak muda Malaysia ni adalah bergantung pada TVET juga sekarang ni. Mungkin Doktor boleh perkenalkan diri dulu dan kenapa sebenarnya Doktor melibatkan diri dalam TVET ni? Okey, terima kasih Afiq. Terima kasih juga kepada pihak yang menjemput saya pada pagi ni. I start my journey lah. Cerita kena start my journey lah. So saya ni dah lama dah lah dalam TVET. Dah 32 tahun dalam TVET. In fact boleh guess lah umur saya kan. Bila dalam konteks kita tema ni cerita pasal family, saya anak sulung. Sama, saya pun anak sulung. Anak sulung anak sulung daripada 6 beradik. Dalam family saya, anak sulung dengan anak bongsu saja lelaki. Tengah-tengah tu perempuan. So bila anak sulung ni orang cakap anak mak kan. Anak mak. Manja sikit lah kan. Tapi boleh survive. Tapi boleh survive sebab saya pada umur 13 tahun masuk form 1 dah pergi ke boarding school. Itu rezeki lah kan. Kalau katakan dari segi backgroundnya, my parent ni orang kampung lah kan. Petani, pesawah padi. So dapat rezeki masuk ke MRSM. So that environment MRSM tu lah yang transform saya. Alhamdulillah lah. Kalau tengok banyak yang berjaya sekarang ni, mostly dia datang daripada background boarding school kan. Because boarding school ni mendidik kita anak-anak menjadi independent. In fact anak saya sendiri pun, saya ada 7 orang anak. 7 orang anak, 6 orang tu semua masuk boarding school lah. Alhamdulillah. Merasa suasana boarding school. So that's why dia punya disiplin dan juga doctrination semasa di asrama tu membentuk karakter dia orang lah. Cuma cakap bila jadi anak mak ni, kita apa-apa hal pun kita rujuk pada mak lah kan. Betul. So normally lelaki macam tu kot. Semua lelaki akan close dengan mak lah kan. Kalau perempuan dia close dengan bapak lah. Betul. So anak-anak saya yang perempuan memang close dengan saya lah. Tapi itulah, saya start I punya journey dalam TVET ni bermula dengan 10 tahun pertama saya di Kementerian Belia dan Sukan sebagai pengajar TVET, terus jadi ketua sekolah, kemudian berpindah ke ibu pejabat untuk melihat kepada projek pembangunan. That first 10 years lah. Kemudian the second 18 years tu saya jadi pengarah institut di ILP Sandakan, lepas tu di ILP Marang, kemudian di Atek Kulim, ILP KL, JMTI, Atek Jerantut. Maksudnya bukan bermula dengan Jabatan Pembangunan dululah. Tak. KBS, ILP so semua. that second 18 years tu sebagai pengarah institut. So bila kita duduk dekat pengarah institut,
I've been exposed to operation TVET ni, bagaimana nak menguruskan kampus secara keseluruhan. Menguruskan student, menguruskan program, menguruskan pengajar, menguruskan mak bapak lagi kan. Dan lepas tu baru saya ke JPK sebagai Timbalan Ketua Pengarah Operasi first round. Lepas tu pihak kementerian minta saya balik ke JTM balik untuk Timbalan Ketua Pengarah di JTM. Dan bulan 5 baru ni balik semula ke JPK sebagai Timbalan Ketua Pengarah Operasi. Mana balik kepada jawatan lama yang saya sandang di JPK sebelum ni lah. Sejarahnya. So kalau tengok journey tu memang you start dekat institut, lepas tu pergi kepada HQ, balik ke institut, pergi ke jabatan yang melaksanakan program dasar, balik ke jabatan yang melaksanakan latihan dan datang semula ke JPK untuk melihat kepada fungsi dasar dan kawal selia TVET lah. Tapi saya tengok transisi doktor ni bermula dari, orang kata bermula dari bawah. Maksudnya melihat industri TVET tu betul-betul, doktor. Ya. Bila kita mula dari bawah, kita lebih memahami dalam konteks ekosistem TVET tu di peringkat operasi before kita duduk dekat peringkat dasar. Sebab operasi ni penting. Kalau you tak faham operasi, macam mana you nak formulate dasar kan? Macam mana you nak letak kawal selia? Sebab for your information lah kan, kalau ikut unjuran pasaran lah by 2030, lebih 70% pekerjaan memerlukan kelayakan kemahiran. More than 70%. Hands on. Jadi nak prepare Malaysia ke arah negara maju tu, kita kena faham ekosistem kemahiran tu. So it should start daripada operasi, barulah you boleh formulate dasar-dasar tu. Betul. Tapi doktor, betul ke, sebab sekarang ni ramai ibu bapa yang macam masih percaya ada stigma yang cakap akademik ni adalah masih bidang yang selamat. Macam mana tu doktor? TVET ni kira macam janganlah TVET dulu kan. TVET jangan dululah. Kira akademik ni yang kira orang kata belajar akademik selamat ni kan. Ada macam mana stigma macam tu? Masih ada tu doktor? Stigma tu daripada dulu sampai sekarang kot. Sampai sekarang dia mungkin disebabkan kefahaman kan. Kita okey, macam masa saya dulu lah kan. Saya dulu kita tak ada maklumat. Kita tak ada maklumat kan. Hanya bergantung kepada cikgu-cikgu, bergantung kepada kawan, bergantung kepada senior ya. Kan masa kita dulu. Mak bapak sekarang ni, kalau yang mak bapak di bandar, mak bapak yang terdedah ni, dia dah boleh expose anak-anak dia. Jadi that's why kita tak boleh salahkan parent juga kalau dia tak terdedah. Jadi kita mengharapkanlah, kami di peringkat kemahiran mengharapkan kumpulan yang rapat dengan pelajar di sekolah, sama ada guru-guru ataupun kaunselor, even parents ni, dia kena ada maklumat untuk merangka hala tuju anak-anak ni lah. Kenapa dia pilih selamat tau? Sebab dia dinampakkan selama ni mana yang tak boleh perform dalam akademik, pergi masuk TVET, masuk kemahiran. Masa depan yang cerah. Macam tu kan. That's why mak bapak akan rasa ataupun yang akan tahu hanya bidang-bidang yang selamat, yang akademik yang selamat tu. Bidang-bidang yang orang cakap 3D ni kan. 3D. Maksudnya jadi doktor. No, 3D ni yang dirty, difficult, dangerous ni. Bukan bidang untuk anak-anak dia lah kan. Maksudnya sebab dia mungkin dia tengok ramai anak-anak yang belajar akademik ni, dia tengok sekeliling dia, circle dia. Dia tengok anak orang ni berjaya, anak orang ni berjaya. Betul. Dia tak pernah tengok pun ada lagi graduan TVET ataupun yang dalam bidang kemahiran ni berjaya di peringkat tertinggi ya doktor. Super macam stigma kan, kata dulu apa kerja kilang kan. Kerja kilang. Dia orang tak tahu dekat kilang tu ada manager, ada engineer. Betul. Ada juruteknik kanan yang some of them gaji dia lebih tinggi daripada yang profesional yang kita kata tadi tu kan. Tapi itulah sebenarnya yang kita nak fahamkan kepada parent ataupun kepada ibu bapa ni lah, bahawa TVET ni sebenarnya adalah satu bidang yang memfokus kepada sesuatu pekerjaan. Itu yang orang tak nampak tu. Sebab kita dah ada satu standard definasi lah, definisi program TVET.
Definisi program TVET ni adalah program yang menjuruskan kepada satu pekerjaan dan bersandarkan kepada standard pekerjaan tertentu. Yang tu yang orang tak faham. Orang duk nampak as long as ada hands on itu TVET. Hands on tu sebenarnya adalah karakteristik saja ataupun ciri-ciri program TVET. Salah satu karakter. Dia ada karakteristik ya. Tapi kita dah define dalam kita punya code of practice bagi program TVET peringkat sijil dan ke bawah, komponen hands on dia adalah 70-30. Diploma dan diploma lanjutan, komponen hands on dia adalah 60-40. Degree and above yang lagi atas 50-50. Itu karakteristik program TVET. Yang mana tak fall dalam kategori tu, tak bolehlah nak kata dia program TVET. Dia akan jadi program akademik because concentration dia adalah kepada academic knowledge ataupun kemahiran teori kan. Doktor, macam mana nak bagi tahu ringkas dekat ibu bapa ni supaya ubah stigma tu, doktor? Bagi sikit ringkas. Jangan menganggap TVET ni sebagai pilihan kedua lagi dah. Nak memahamkan kepada mak bapak ni kadang-kadang susah juga. Dia sebenarnya kena bawa contoh yang bergerak tu. Mungkin ada kena bawa contoh bergerak, ikon-ikon mana yang berjaya. Because kebanyakan ikon yang berjaya melalui TVET ni dia start daripada bawah. Dia grow dia punya bawah kerana pembelajaran TVET ni dia berasaskan kompetensi. Kompetensi ni kita punya kecekapan kan. Kemahiran. Kecekapan tu dia akan develop, akan evolve, berkembang selari dengan tempoh atau pengalaman bekerja lah. Sebab untuk makluman semua fakta global menunjukkan lebih 65% majikan dia menilai kemahiran praktikal sebagai kriteria utama dalam pengambilan pekerja. Dia tengok kompetensi. Dia bukan tengok knowledge. Cekap tak cekap buat kerja. Because secara naturalnya orang nak yang work ready. Betul? Masuk terus kerja. Bukan kau masuk kena pergi training dulu 6 bulan belajar semua kan? Tak ada. Maksudnya itu ada kelebihan dekat graduan TVET. Yes. Graduan TVET ni ada kompetensi, ada kecekapan. Betul. Maksudnya ada orang kata seni dalam bekerja tu. Yes. Orang kata apa? Job ready at the first day. Masuk kerja tu terus boleh buat kerja. Tak adalah kau masuk kerja lepas tu nak kena berhantar pergi kursus 6 bulan lah apa semua dulu. Syarikat pun fikir kat dia punya untung kan. Betul. Betul kita cakap training tu investment. Tapi kalau asyik masuk betul nak pergi hantar training tanpa knowledge basic tu susah juga kan. Tapi doktor, apa sebenarnya peranan JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, dalam ekosistem TVET negara kita? Saya tahu mesti setiap badan dalam kerajaan ini pasti memainkan peranan. Tapi Jabatan Pembangunan mesti ada satu orang kata sumbangan yang cukup besar lah dalam TVET ni. Thank you Afiq. Soalan yang cantik lah. Because saya nak bagi tahu kepada semula di Kementerian Sumber Manusia ni, Kementerian Sumber Manusia lah secara besarnya lah, kita ada jabatan yang menguruskan pra-pekerjaan. Maknanya latihan sebelum bekerja. So latihan sebelum bekerja ni diuruskan oleh Jabatan Tenaga Manusia yang menguruskan ILP, ATEK, JMTI dan semua tu. Kemudian kita ada jabatan yang menguruskan semasa sedang bekerja. Macam JTK, macam JPP, macam JKKP. Kemudian ada satu lagi jabatan ataupun agensi yang menguruskan pasca pekerjaan, kebajikan, perlindungan, SOKSO dan sebagainya. So dalam konteks ini, peranan JPK, kita menyediakan persijilan ataupun kawal selia untuk akreditasi kemahiran. Itu fungsi JPK lah. Tak kira lah sama ada pra-pekerjaan sebelum dia masuk bekerja yang latihan dilaksanakan di institut latihan ataupun persijilan kepada yang sedang bekerja untuk dia certifykan pengalaman dia. So itu peranan JPK lah. So dalam konteks umum yang dimaksudkan dengan kawal selia dan akreditasi, first kali JPK kita akan bangunkan standard kemahiran. Itu fungsi lah. Kita bangunkan NOS ataupun standard kemahiran tu. Kemudian kita menguruskan persijilan kemahiran Malaysia. Start daripada daftar, lepas tu penilaian sampai keluar sijil. Yang ketiga, kita menguruskan akreditasi institut latihan. Pusat-pusat latihan tu kita akredit.
Kita tauliahkan. Kita tauliahkan pusat latihan. Dan yang fungsi yang keempat, kita melaksanakan kolaborasi dengan industri. Kita ada industri lead body yang terlibat dengan kita lah. Supaya bila kita ada kolaborasi dengan industri, our program, our NOS datang daripada industri, kita train untuk fulfill keperluan industri tu. So itu dia punya ekosistem TVET yang di bawah kendalian JPK. Kalau JPK dah buat usaha sumbangan begitu kan, Doktor, maksudnya memberi akreditasi dan juga memastikan ekosistem TVET ni sentiasa berkembang lah. Yep. Jadi bagaimana sebenarnya, saya nak tahu sangat bagaimana sebenarnya TVET ni boleh membuka peluang pekerjaan kepada graduan-graduan. Mereka keluar daripada jadi graduan TVET. Contoh seorang ni dia jadi graduan TVET kan. Dia keluar tu macam mana sebenarnya dia nak tunjuk diri dia sebagai graduan TVET atau bagaimana dia nak survive untuk cari kerja. Sedangkan benda tu kita tak boleh nak cakap sebagai pilihan kedua lagi dah. Maksudnya dah tak asing. Dia kena faham yang dia graduan TVET, dia diperlukan di Malaysia ni. Dia punya strong point dia dekat sini tau. Kekuatan program TVET ni, orientasi dia adalah berasaskan kompetensi. Kekuatan kemahiran kekuatan, berasas kompetensi dan kemahiran lah. Kemahiran tu melaksanakan kerja, kompetensi dia kompeten, cakap. Jadi keperluan di pasaran kerja adalah based on that quality kompetensi tu, kecakapan tu. So bila kata ada satu kompetensi, dia punya program tu lebih meluas. Kita kata kita ambil satu contoh lah, kompetensi elektrik. Kompetensi untuk buat wiring, satu kompetensi. Dia boleh upgrade untuk chargeman, namanya substation tu. Kemudian dia boleh upgrade lagi sampai ke transmission line yang tower, menara-menara tu. Dia boleh upgrade lagi pergi kepada generator, power supply. So itu kompetensi-kompetensi yang relate dengan elektrik. Kalau kompetensi yang paling mudah lah, kita kata hari-hari kita tengok makanan kan. Makanan paling mudah. Masak biasa lain, masak dekat gerai lain, masak dekat restoran lain, last kali masak dekat atas kapal lain, masak kat hotel lain. Dia last kali bukan masak kat hotel, last kali you supply frozen food satu dunia. Itu paling tertinggi. Itu paling tertinggi, dia dah jadi komersial. Maksudnya semua tu ada kompetensi-kompetensi yang menjuruskan kepada sesuatu bidang pekerjaan. Jadi kita kata electrical, kemudian saya kata berkaitan dengan culinary. So inilah bidang-bidang yang kita kata berkaitan dengan TVET dan kemahiran. Dia sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks seharian, sebab kita tak perlu tengok jauh, kita tengok by natural lah. Contoh kan, abang-abang, kakak-kakak yang handle kamera ni, dia pun ada satu kompetensi nak menguruskan kamera. Kemahiran kan? Nak tengok ni lighting kita ni kan, muka nampak cerah kan. Ni pun satu kemahiran yang kena ada. Kalau menguruskan audio ni kan, to make sure dia tak ada echo kan. Kalau tidak tak boleh cakap gitu tak cakap. So benda-benda ni semua adalah satu kemahiran yang perlu dikuasai untuk sesuatu pekerjaan. Abang kamera dia ada kemahiran untuk bagaimana nak handle kamera, nak pastikan shot kita ni cantik, nak pastikan bahawa tak nampaklah jerawat semua ni kan. So benda-benda macam ni adalah satu kompetensi dan kemahiran. Kita yang tak nampak sebab kita terlalu tengok macam nampak besar sangat. Walau kalau kita narrow bagi setiap satu pekerjaan tu, kita kata inilah TVET sebenarnya. Kompetensi yang kita kena ada. Kalau doktor setuju dengan apa yang saya cakap lah, dalam dunia ni, dalam dunia realiti kita ni kan, memang kemahiran tu perlu walaupun engkau belajar akademik. Betul doktor? Betul. Macam doktor daripada background akademik juga. Saya daripada background akademik. Saya punya first degree engineering. Jadi masa saya grad awal 90-an tu, bidang saya tu dekat Malaysia tak ada lagi teknologi dia. So saya kerja dekat industri 2 tahun. Lepas tu saya masuk ke kerajaan atas tanggungjawab saya nak membangunkan sumber manusia negara, anak-anak muda ni kan. So saya start lah dengan TVET mengajar dalam bidang elektronik. Kemudian saya sambung kepada saya punya master dalam bidang pengurusan sumber manusia. Dan bila saya buat saya punya PhD dalam bidang leadership kan. So everything dia sebenarnya hakikatnya adalah kemahiran. Mengurus pun satu kemahiran. Betul. Sebagai leader, how you manage your team adalah satu kemahiran.
dalam akademik benda tu dia tak Dalam diajar. akademik kita go very broad knowledge. Broad knowledge. Tapi bila kata kemahiran kita go deeper lah. Kalau macam contoh kita rosak kereta, doktor. Yes. Kita belajar akademik ni kan. Kita belajar akademik. Kereta kita satu spare part pun kita tak tahu ni. Dia, even nak tukar tayar pun dia kena tengok apa nut apa yang Ya, sesuai betul. kan. Dan akhirnya kemudian kita torque yang cari sesuai. juga graduan-graduan TVET. Maksudnya orang-orang yang kemahiran. Betul. Pandai kemahiran. Betul. Jadi TVET saya rasa bukan lagi pilihan kedua dan perlu hilangkan stigma yang orang-orang yang belajar kemahiran ni tak boleh berjaya. Tak boleh cakap macam tu. Saya nak buat dalam bentuk macam ni lah. Kita sebagai parent Saya sebagai parent. Anak saya 7 orang tau. Anak saya 7 orang. Share sikit doktor. Macam mana doktor daripada 7 orang tu 4 orang memang venture dalam bidang TVET. 4 orang dalam bidang TVET. So saya punya pendekatan dengan anak-anak mungkin sebab saya dah terdedah dengan benda ni kan. Saya punya pendekatan dengan anak-anak, saya tanya 5 tahun akan datang you nak jadi apa? Dulu masa kita kecil-kecil kan kita tanya kan, abang nak jadi apa? Kakak nak jadi apa? Adik nak jadi apa kan? Tapi masa tu kita hanya cakap saja kan. Tapi bila kita dah ada knowledge, bila saya dah ada knowledge, saya akan tanya, apa you nak jadi? Next 5 years what you want to be? From there, saya dah tahu dia punya inclination, dia punya kecenderungan dia. Dan kita channelkan lah. Anak saya yang nama 2 tu, dia buat bidang multimedia animation. Multimedia animation. Komputer lah. Dia buat animation buat video buat semua kan. Cuma lepas tu bila dia dapat kerja dekat pendaftaran negara, orang kata pendaftaran negara buat IC je kan. Tapi yang design promotion dekat Jabatan Pendaftaran Negara tu anak saya lah. Kalau you tengok flyer lah apa semua tu. Kalau ada kartun-kartun tu, anak doktor tu. Lepas tu ada lagi yang buat otomotif, yang buat diving, yang buat fashion design. Yang latest ni yang bongsu ni dia buat 3D game art. 3D game asset tu yang nak design apa? Nak buat game kan? Nak buat game, nak lukis secara 3D, lepas tu kasi dia bergerak, masukkan plot cerita macam mana game tu berjalan. So itu sebahagian daripada TVET, orang tak nampak. Maksudnya kebanyakan anak doktor Empat daripada 7 ni lebih dari 50% kan? Maksudnya TVET? Cuma TVET lah. Cuma saya as a parent kan, saya cakap 5 tahun lagi nak jadi apa? Ikut dia punya kecenderungan. Bila kita dah tahu dia punya kecenderungan, kita channelkan lah kan. Maksudnya separuh daripada anak cenderung pada kemahiran. Sebab dia dah terdedah. Tapi tak ada orang pun nak jadi engineer macam bapak dia. Tapi kita dah tahu dia punya boleh apa nampak. Dia punya suka kan. Dulu mungkin orang katakan nampak budak-budak ni main game kan. Kata mak bapak marah, apa main game. Sebenarnya dekat game tu dia ada dia punya TVET dia. That's why saya masa mula saya pun tak suka kan anak saya main game kan. Jadi lepas tu bila saya tengok dia punya kecenderungan, dia boleh design game punya pergerakan tu, start dengan design animation, kemudian dia plotkan dia punya tematik, Mobile Legend contohlah kan, macam mana dia pergi ke sana ke sini tu. Untung jadi anak doktor boleh main game sentiasa. Tak adalah, dia belajar. Maksudnya ada masa so, lah. So I hope, salah dia cakap dia tengah buat game. So mungkin setahun 2 lagi kalau dia boleh jual dia punya game sendiri. Mana kita tahu kan. Betul juga. Yang diving tu lagi best. Sekarang ni dia tak duduk kat Malaysia pun, dia duduk kat Thailand tu, jadi diving instructor. Oh, diving instructor. Hari tu dekat Indonesia. Mula-mula malah dekat Malaysia kan. Lepas tu dia base dekat Indonesia, sekarang base dekat Thailand. Diving instructor. Alhamdulillah lah. So kita tak tahu kan, yang fashion designer duduk kat rumah, dia buat design, lepas tu jual design dia. Dah boleh buat duit. Macam tu ya. Kemahiran ni boleh buat di mana-mana sebenarnya. Buat di mana-mana ya. As long as kita sebagai parent kita kena tahu kecenderungan anak kita. Jangan kita terus nak menghalakan seseorang ikut kita punya minat tau. Kalau kadang-kadang betul. silap mak bapak ni, you terlalu harapkan anak ikut apa yang you nak tau. Betul. Bukan anak punya kecenderungan sendiri. Bagi saya, pendapat saya sebagai saya tak ada anak lagi. Saya pun tak kahwin. Pelan-pelan. Saya rasa sebagai seorang parents, ibu dan ayah boleh untuk kita cenderungkan anak kita kepada nak jadi macam kita. Tapi kalau kita dah nampak je satu signal yang dia memang
tak boleh untuk jadi benda tu, saya rasa kita tak boleh paksa. Betul. Walaupun dia datang daripada kita, darah kita. Betul. Maksudnya kalau kita dah nampak dia cenderung ke arah benda lain, so kita kena belokkan dia lah. Sebab tu kadang kita kena bagi kefahaman lah kepada parent ni kan. Tak semestinya anak masuk TVET tu dia tak boleh berjaya. Betul. Sebenarnya bila masuk TVET, dia punya bidang masa depan tu lebih luas. Dia punya grow by kompetensi. Kemudian dia boleh jadi entrepreneurs. Instead of cari kerja, dia boleh jadi pencipta kerja. Hire orang kan. Bagi lagi orang gaji. Dia boleh jadi usahawan. Dia boleh jadi instructor. Anak saya tu jadi instructor. Latih orang. So from the TVET punya line je. Kita nak nampak kan. So kena buka sikit dia punya minda kita lah. Tapi faham lah macam saya kata je lah. Kadang-kadang tu dekat sekolah, cikgu-cikgu ni dia ataupun kaunselor ni dia tak ada knowledge untuk memahami keseluruhan ekosistem TVET ni. Dekat mana budak-budak ni boleh terus berkembang atau menjadikan dia laluan kerjaya. Betul. Doktor, pengalaman doktor mendidik anak dan juga sebagai sebagai timbalan ketua pengarah operasi dan pengurusan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Adakah kos akses untuk belajar TVET ni orang kata membebankan atau ia memang menyusahkan atau makan kos lah, senang cerita? Macam mana doktor? Orang tak tahu kan. Ramai tak tahu ni. Belajar TVET dia percuma tau. Percuma sebenarnya? Percuma. Cerita sikit. Macam mana? Percuma macam mana? Pergi masuk dekat LP percuma. Pergi masuk dekat KBN belajar percuma. Dapat saja TVET. Oh. Tak ada bayar pun. Kalau buat diploma kena bayar pun ada pinjaman PTPK boleh pinjam. Zakat pun ada bagi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jauh murah sebenarnya. Jauh murah lagi daripada belajar akademik Iya. Nak tak nak je lah. Nak tak nak je. Percuma. Banyak percuma. Banyak laluan-laluan percuma. Kerajaan memang bagi. Ada yang dapat allowance lagi. Dapat allowance tiap bulan. Kalau masuk dekat IKBN, masuk dekat ILP, dah lah belajar percuma. Dapat allowance. Duduk pun percuma. Hostel free. Untung kan? Tak nampak? Saya nak pergi belajar ni hati. Apa kemahiran dia ada? Banyak. Macam-macam kemahiran. Kita sendiri dalam NOS kita ada lebih daripada 2,000 NOS. 2,000 standard pekerjaan kan. Mana bidang tu banyak. Doktor, adakah pindaan ini dijangka meningkatkan akses dan peluang kepada institusi latihan kecil atau komuniti? Maksudnya dia sekarang ni orang sedang bercakap tentang pindaan rang undang-undang Akta Pembangunan Kemahiran lah, Akta 652. So dalam Akta 652 ni ada ni yang latest lah. Petang ni pun ada perbahasan di Parlimen berkaitan dengan perkara ni dan saya pun insya-Allah lepas ni balik office kejap, lepas tu pergi ke Parlimen lah. So dalam perluasan akta arang undang-undang yang kita sedang bahaskan di Parlimen ni, dia ada melibatkan 11 pindaan lah. Selain daripada pindaan berkaitan dengan operasi, kita juga ada pindaan berkaitan dengan perluasan ahli Majlis Pembangunan Kemahiran itu sendiri, yang mana kita involvekan industri lebih banyak dalam menentukan hala tuju dasar negara. Kemudian kita juga melihat kepada perluasan undang-undang untuk extend tempoh pentaulihan pusat dan tempoh pentaulihan personel kemahiran tu daripada 3 tahun kepada 6 tahun. Jadi kita tak perlulah setiap 2 tahun 3 tahun nak sibuk nak renew kan. Kita boleh fokus benda-benda lain. Lagi lah. Benda-benda lain. Kemudian juga kita create satu ruang pengiktirafan kepada pakar kemahiran, pakar kemahiran kanan, pakar konsultan kemahiran, semua itulah. Begitu juga satu lagi perluasan di bawah akta ni adalah pengiktirafan kepada program-program yang di luar NOS. Kan kita kalau selama ni kita buat latihan hanya berdasarkan bidang-bidang yang ada dalam standard pekerjaan. Tapi sekarang ni perkembangan teknologi dan perkembangan industri terlalu pesat, maka ada setengah-setengah bidang tu kita tak sempat nak develop NOS dia. Dia dah ada dah pengiktirafan dekat luar, so kita iktirafkan NOS tersebut. Dan satu lagi pindaan adalah kita promote program modular.
Persijilan modular. So tak semestinya belajar secara sepenuh masa bersekutu. Kita Part-time juga pun boleh boleh belajar secara modular, micro credential lah. Sebab micro credential ni dia kelebihan dia stackable tau. Maknanya you boleh buat CU1, lepas tu buat bulan depan buat CU2 pula, ni buat CU3, dia stackable, dia boleh susun boleh dapat satu sijil penuh. Itu konsep sijil modular tu. So itu advantage juga lah kan. Betul. Ada kekuatan juga. Flexibility yang generasi sekarang kata nak belajar lebih fleksibel. So you belajar sikit. Kita dah longgarkan dan cuba kita even yang dah sedang lah. bekerja, dia nak industri atau syarikat nak release dia lama susah kan. So boleh release sekejap, ambil satu modul. Betul. Stackable lah. So ini flexibility yang kita sedang offer lah, to jive dengan current generation untuk ataupun keselesaan current punya jugalah requirement. semua pelajar-pelajar. Doktor, ringkas kata-kata untuk anak-anak muda dekat luar sana yang nak ada masa depan yang cerah ni, yang sedang mempertimbangkan TVET ke akademik, TVET ke akademik. Pening ni. Dan juga kepada ibu bapa juga. Macam mana ni doktor? Dia macam ni lah, kalau diberi ruang lah kepada saya untuk memberi pesanan lah kan. So kita kena lihat TVET ni dalam perspektif yang baru. Tak boleh tengok perspektif yang lepas lah. Jangan tengok sebagai last choice atau second choice tadi. Kita tengok dalam perspektif yang baru. Sebenarnya TVET ni adalah laluan strategik. Laluan strategik tau. Yang menawarkan prospek kerjaya yang luas. Banyak cabang ni. Banyak cabang. Pendapatan yang kompetitif. Mana you punya revenue tu, pendapatan tu berdasarkan kepada you punya kompetensi. Dan juga ada peluang untuk menjadi usahawan. Itu satu pesanan saya lah. So untuk mak bapak pula, pesanan kedua lah. Okey. Untuk mak bapak. Mak bapak ni paling penting kan ni? Yang paling penting pilih laluan berdasarkan potensi anak yang sebenar. Jangan ikut diri you. Jangan paksa nak. Okay. Tengok potensi dia yang sebenar supaya kita tak bagi pressure kepada anak tu sendiri. Kan? Jangan bagi tekanan lah. Kan persepsi yang lama ni kita dah bagi pressure ya kan. Sebab dunia pekerjaan sekarang memerlukan tenaga kerja yang mahir. Tak boleh lari lah. Kita memerlukan tenaga kerja yang mahir dan that skill workers tu kena ada keupayaan untuk adaptability. Dia boleh beradaptasi. Teknologi berubah, dia boleh berubah. Dia pandai menyesuaikan diri. Dan kebolehan yang tinggi. Maknanya dia punya capability tu mesti tinggi, kecekapan dia tinggi. So TVET adalah ekosistem yang terbaik. Pilih TVET. Pilih TVET. Pegang apa yang Dr. Kamaruzaman pesan, kata-kata yang cukup lah untuk setiap pelajar yang nak belajar sekarang ni dan juga ibu bapa semua di luar sana untuk mempertimbangkan sama ada memilih untuk belajar akademik ataupun TVET. Kita tak menghalang untuk belajar akademik, tapi TVET sekarang ini bukan lagi pilihan kedua. TVET adalah antara pilihan utama untuk masa depan anak-anak muda. Terima kasih banyak sama-sama. Dr. Kezek. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Kamaruzaman. Dia cuma ada satu lagi lah pesanan kan. Okay. Kalau bagi parent yang bertanya-tanya dekat mana nak mohon TVET ni. Ada yang tanya tu. Yang dia tanya kan. Nak masuk mana? Dekat mana nak mohon TVET ni, follow kita punya portal UP_TVET. UP_TVET. Dekat situ dia adalah portal pengambilan tau. Ini portal pengambilan TVET untuk satu Malaysia. Dia ada dua pengambilan. Satu pengambilan perdana. Satu lagi pengambilan fleksi. Pengambilan perdana ni untuk Januari dan Julai. Lepas tu pengambilan fleksi open untuk public dan juga swasta punya provider yang di luar daripada pengambilan Julai dan juga Januari tu. Portal UP_TVET. Dekat situ ada permohonan, ada list kursus-kursus, ada list institusi yang menawarkan program dekat situ. Baik. Portal UP_TVET. Terima kasih Dr. Kamaruzaman sudi kongsi tentang TVET,
bukan lagi pilihan kedua. TVET adalah antara bidang yang mempunyai masa depan untuk anak-anak muda di Malaysia ini. Kita jumpa lagi Dr. Kamrul Samad terima di kasih. podcast-podcast yang akan datang. Thank you so much guys yang dah layan kita punya podcast. Dr. KZ pun sporting. Saya pun masuk dengan dia. Lepas ni saya nak jadi anak angkat dia lah. Boleh main game apa semua. Jadi apapun yang nak belajar kat luar sana, teruskan memilih TVET kerana TVET boleh memberikan masa depan yang cerah kepada anda semua. Untuk itu, kita akan jumpa lagi di podcast yang akan datang. Saya Hafiq Samad. Assalamualaikum. Bye-bye.